InsyaAllah tengok architecture bangunan ni sangat menakjubkan. Pernah pergi Paris dulu kan, rupanya orang yang sama buat bangunan ni. Kita rasa takjub lah, sebab kita dekat je Malaysia Brunei, tapi umur saya dah lebih 40, sebab hari ni baru dapat sampai. Saya sangat syukur pada Allah. Cantik lah, memang kena, saya doakan semua yang tengok ni boleh sampai sini juga. Jadi kita tak boleh menjadi manusia yang hebat dan dekat dengan Tuhan, dengan Allah, kalau kita tak kenal diri kita siapa. Jadi dekat sini kita dapat tengok asal usul antara yang nombor satu, kecintaan Rasulullah SAW. Saya pernah pergi dekat Madinah kan, dekat Madinah. Rupanya dekat Brunei mungkin waktu yang sama atau mungkin awal sikit, saya tak pasti. Maknanya kat sini dah ada dah, kat Brunei ni ada rambut Rasulullah SAW. Kita tengok pun rasa, yalah, kita rasa sebab teringin satu hari nanti dapat jumpa Rasulullah SAW, dapat tengok rambut sahabat-sahabat. Itu antara perkara yang sangat pengalaman pertama lah hidup saya. Saya sangat syukur pada Allah. Dan dapat tengok pedang-pedang sahabat, pedang Rasulullah SAW. Dapat tengok sebahagian pakaian Rasulullah SAW. Dan mengingatkan, datangkan kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Dan maknanya, dan saya sangat kagum lah, maknanya Brunei ni bawah duli tuanku kan. Maksudnya kecintaan beliau pada sunnah Nabi SAW ni, walau kita tengok je apa koleksi-koleksi ni, kita tengok je kita pun datang rasa cinta pada Rasulullah SAW. Yang sunnah-sunnah Nabi, walaupun tongkat je, ramai orang dah lupakan tongkat ni, rupa sunnah Rasulullah SAW, terutama bila kita berada dalam keadaan ni lah. Tapi kat sini ada kan, maknanya ke bawah tuanku ada banyak tongkat-tongkat. Biasa kalau maknanya benda tu ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu rupanya satu sunnah Rasulullah SAW 40 ke atas ni, sunnah dia pakai tongkat untuk orang sakit je. Kat sini banyak tongkat-tongkat. Dan juga kita dapat tengok macam mana rupanya ilmu-ilmu yang ada hebat atas dunia ni semua milik orang Islam. Orang ingat orang Islam ni ketinggalan, ke belakang, tak maju. Tapi rupa-rupanya semua tu ada. Dan kita dapat dalam gambaran. Kalau kita baca ni, walaupun kita baca juga, tapi bila tengok ni dengan penerangan doktor Masya Allah yang sangat hebat ni, pengarah doktor Masya Allah. Dan tengok je dia mengingatkan kita, Masya Allah. So kagum lah dekat tempat ni, memang hebat lah. Memang kena sampai ramai-ramai, memang cantik, sempurna. Masya Allah, memang maksudnya daripada dulu lagi kan, mana kecintaan Brunei ni. Kecintaan tu kadang-kadang nak cerita pada orang kena buat ceramah ni, tak payah, kita jalan je, kita dapat pengalaman yang takkan kita dapat tempat lain lah. Macam orang kata nak datang cinta nak Rasulullah SAW, walau kita belajar lama, bila kita tengok Madinah tu, ziarah makam Nabi, baru kita dapat rasa, dan tiba-tiba kerinduan tu yang kita belajar semua hidup, dia tak sama. Dia punya ilmu yang kita dapat dengan kita melihat, tengok ni. Kat sini rupanya ada pula tempat kain yang tutup makam Rasulullah SAW. Saya kali pertama tengok tu. Biasa kita beri salam kat tu daripada luar. Rupanya ada dekat Brunei. Semoga Allah beri keberkatan, kebaikan buat semua Brunei. Dan saya juga doa juga, ya Allah, juta-juta rahmat untuk orang Brunei ni, berilah sedikit juga untuk saya. Jadi memang kalau orang Malaysia sebelum ni, ialah kita kenapa nak kena datang ke Brunei ni, inilah jawapan dia, supaya dapat datang ke sini. Mekah Madinah mungkin jauh, tapi ni dekat je kan. Orang Brunei pun selalu ulang-alik Malaysia, orang Malaysia pun kena ulang-alik untuk datang sini, dapat tengok kita dapat datang kecintaan kepada Rasulullah SAW. So berbalalah, beli tiket, tiket business class pun terbayar kalau kita dapat masuk ke sini, insya-Allah. Dapat datang sekejap pun, dapat masuk sini, balik pun dah cukup dah. Berbalalah perjalanan kita semua tu, insya-Allah. Terima kasih semua orang di sini, baik-baik semua sekali, masya-Allah. Allah berkatkan semua.